Tak seharusnya lah. Kalau ke mana-mana kita tak dapat puas hati, sepuas hati kita dalam dunia, tak seharusnya. Tuhan akan ada balasan dia. Asalkan kita buat molek dah, betul steering, kata betul steering molek kita tu sendiri, insya-Allah tak apa. Akan ada balasan dia. Buat jahat ada balasan dia, buat baik pun ada balasan dia. Dia nak tekan tu hari akhirat lah. Hari akhirat ni apa benda hak besar di situnya, hak dinanti-nanti, hak dikendaki sangat, balasan tu lah. Pada hari itulah betul-betul dapat balasan. Sebab dalam dunia ni banyak keadaannya tak dapat, banyak keadaannya tak dapat. Bahkan orang hak salah tu kadang-kadang dapat kelebihan. Hak salah, penjinayah, perosak, dia tu dapat kedudukan, dimuliakan, disanjung orang, dapat kelebihan dalam dunia. Betul ke gitu? Sepatutnya dia dapat tu? Sedangkan orang-orang lain duduk jerit ke dia, buat nyaya kat orang, ambil harta orang. Orang-orang dia anyaya itu, nyayalah kalau lagu tu. Tentu tak betul. Kalau kita tanya hati kita, dia sendiri pun, kalau orang buat gitu ke dia suka? Tentu dia tak suka. Mana benda tu tak betul. Kalau nak tanya hati kecil pun, tanya agama pun gitu juga, tanya orang cerdik undang-undang dunia pun gitu juga, semua kata gitu. Tapi benda tu berlaku, menang berada di pihak dia, hak ni kalah walaupun dia betul. Lagu mana tu? Dengan sebab itu perlu ada kepercayaan kepada hari kemudian. Hari kemudian yang ada pembalasan di situ untuk manusia. Barulah tenang jiwa kita, barulah nampak Tuhan tu adil, Tuhan tu membela kita, membela nasib kita. Kalau tidak, dia biarkan kita gitu, nyanyalah. Kalau kita kata ada ayah kita, ada abang kita, ada orang yang bersimpati dengan kita, tentu dia bela kita. Tapi ada kalanya dia tu pun tak ada nak bela kita. Pasal apa nak bela kita? Habis gitu lah dunia. Kalau berhenti setakat dunia, di mana keadilan Tuhan? Kita akan timbul lagu tu lah. Tapi kalau kita terima bahawa ada lagi hari kemudian sebagai sambungan kepada kehidupan ni, ada kaitan dengan kehidupan ni, baru selesai masalah. Kalau tidak, tak selesai, tak tenang satu perkara. Yang keduanya, kita akan jadi buruk sangka kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak begitu. Tapi kalau kita anggap dunia ni segala-galanya, habis kat tu, tak kena, tak boleh kira gitu. Balasan untuk kamu belum sampai lagi masa dia. Bila? Mati seksa. Tu kena percaya. Itulah akidah, percaya kepada hari kemudian. Jadi Allah SWT sekarang ni bersumpah ni semua ni untuk rakyat kebenaran hari kemudian. Kan hari kemudian ni benda kita kena percaya juga, termasuk dalam akidah juga. Sabarlah kalau Allah bersumpah untuk benda-benda lagu ni. Lepas tu dia bersumpah tu dengan